Kenapa duit susah nak cukup walaupun kita dah menyimpan? Pernah tak anda rasa penat simpan duit tiap bulan tapi hujung tahun duit tetap tak cukup? Hakikatnya kita bukan sebenarnya tak pandai menyimpan tapi nilai duit kita ni makin lama makin susut. RM1,000 sekarang tak sama dah dengan RM1,000 5 tahun lepas. Kuasa beli semakin lemah dan duit kita perlahan-lahan kehilangan nilainya tanpa kita sedar pun. Sebab tu orang yang celik kewangan mula tukar cara simpan. Mereka tak lagi simpan semua dalam bentuk duit, dalam bentuk tunai. Tetapi mereka tukarkan sebahagiannya dalam bentuk emas fizikal. Emas ni bukannya untuk kita cepat jadi kaya, tapi ia pelindung nilai yang terbukti sejak ribuan tahun dulu. Bila duit jatuh, emas tetap lagi bernilai. Bila ekonomi tak stabil, emas ni akan jadi penyelamat. Kalau anda nak mula simpan emas, tak perlu tunggu kaya. Serendah RM100 pun anda dah boleh mula menabung emas bersama Public Gold. Yang penting anda bermula dulu walaupun dengan bajet yang kecil. Saya sendiri dah bimbing lebih daripada 1,000 orang untuk mula secara konsisten menabung emas di Public Gold. Jadi kepada anda yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, tuan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas. Selepas mendaftar, saya akan bantu anda dengan cara dan langkah terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda masing-masing.